5 bulan berturut-turut ni, China beli emas. China nampaknya sedang mengumpul emas sekarang. Bulan emas je, Bank Pusat Negara China tambah 5 tan emas ke dalam simpanan rasmi. Beberapa hari sebelumnya, China dikatakan telah menambah simpanan emas sebanyak 50 tan. Jumlah keseluruhan dah cecah 2,292 tan emas, iaitu rekod tertinggi setakat ni. China tengah kumpul emas macam orang kumpul duit raya. Dan bila negara besar dan kuasa besar macam China ni buat macam ni secara konsisten, ramai pula yang tertanya, ada apa ni? Okey, saya tak nak jawab soalan tu. Tuan-puan, kenapa negara kuasa besar tak simpan saja aset mereka dalam bentuk selain emas? Contohnya duit. Kenapa mesti emas? Pembelian aktif oleh China ni telah menyumbang kepada lonjakan harga emas global yang mencapai paras rekod melebihi $3,300 setiap ounce pada April 2025. Jadi, China meningkatkan reserve emasnya sebagai strategi untuk mengukuhkan kestabilan kewangan mereka dan mengurangkan kebergantungan kepada mata wang asing, terutamanya US dollar, di tengah-tengah ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik global. Ini juga masa untuk kita kukuhkan kewangan dengan menukar sebahagian simpanan kita seperti ASB, duit EPF kepada emas. Macam ni. Bakal pesara yang berumur 50 dan 55 tahun, jangan simpan semua dalam bentuk duit. Apa yang negara China buat adalah strategi yang sama seperti pelabur-pelabur individu. Bezanya, China mungkin memiliki sumber kapital yang besar. Jom saya bantu langkah bermula simpanan emas. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas fizikal, boleh rujuk video saya untuk 4 langkah mudah daftar akaun bersama Public Gold. Dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.